Kalau dia pergi sujud, dia tak boleh bangun balik. Boleh tak dia sujud atas kerusi? Tak boleh. Siapa kata boleh? Oh, dia kata pandai, dia dah tunjuk kawan dia kata boleh. Apa hukum sujud? Nak respon sikit lah. Buka buku tebal 125. Semua anggota sujud. Tu wajib. Bukan sunat tu, wajib. Diletakkan di tempat solat ni, kerusi ke sejadah? Sejadah. Dia wajib tu. Sambung lagi. Apabila kalau lutut dia dah masuk 7 besi, memang tak boleh patah dah. Itu lain cerita. Dia ada pengecualian dia. Apabila tak ada keuzuran. Allah ni tak zalim, kan? Allah tak pernah suruh buat yang kita tak mampu, kan? Tapi siapa yang mampu sujud, ni yang the latest 2 tempat ni, tak mampu bangun semula. Kalau dia pergi sujud, dia duduk, dia sujud, lepas tu tak boleh bangun balik. Boleh tak dia solat duduk atas kerusi? Kalau dia sujud atas kerusi, dia boleh bangun balik. Kalau dia pergi sujud, dia tak boleh bangun balik. Boleh tak dia sujud atas kerusi? Tak boleh. Siapa kata boleh? Oh, dia kata pandai, dia dah tunjuk kawan dia kata boleh. Tak boleh. Sebab berdiri itu wajib dilakukan oleh siapa? Orang yang mampu. Pergi 31 muka surat. 31. Rukun solat ketiga, berdiri betul ketika solat fardu, bagi siapa? Bagi yang mampu. Jadi dia ni kata tadi, dia ni, puan ni, kan, makcik ni kata, saya boleh sujud Ustaz, saya boleh duduk bersimpuh macam tu, ya. Cumanya kalau saya pergi sujud, nanti saya tak boleh bangun balik. Jadi sekarang ni, dia wajib tak sujud? Wajib, sebab dia tidak ada tadi, apabila tidak ada keuzuran, dia tak uzur, dia boleh sujud, jadi wajiblah sujud. Sekarang ni sujud kedua, nak bangun balik dia tak mampu, dia wajib tak bangun? Dia tak wajib, sebab yang wajib ialah yang mampu. Jadi kalau dia tibai sujud atas kerusi, dia tak buat 2 wajib, sujud dengan duduk. Dalam solat tak buat yang wajib, solat batal. Dia tak ada bayar dam. Kalau haji tak buat wajib, boleh bayar dam. Solat tak ada. Itu yang kita duduk bincang elok-elok. Ada yang jawab pula, saya boleh sujud Ustaz, tapi saya tak mampu duduk antara 2 sujud. Saya tak mampu duduk tahiyat awal, saya tak mampu duduk tahiyat akhir. Saya tanya pula, apa maksud puan tak mampu duduk antara 2 sujud? Apa maksud puan? Dia jawab pula, tu yang patah lutut. Saya kata, siapa tak mampu patah lutut, dia boleh duduk yang tak payah patah lutut, sebab yang wajibnya duduk. Buka pula 164 muka surat, perenggan nombor 2. Mereka kafar tahun 3 baca